Kami diiringi oleh pihak polis kerana kawasan rumah kenalan itu baru sahaja berlaku konflik antara tentera udara dengan penduduk kampung. Kami dalam perjalanan balik ke hotel, kami menerima panggilan teks daripada seorang pegawai embassy, iaitu Encik Muhammad Syuhada, Tua Embassy Malaysia untuk Bangladesh. Sebelum ini, kami pernah menghantar email kepada beliau berkenaan bantuan kebajikan untuk Rohingya. Tetapi mereka belum sempat membalas kerana mereka juga dalam perjalanan dari Malaysia ke Bangladesh. Setibanya kami di sana, mereka sangat gembira kerana kami menghantar email kepada mereka untuk memberitahu kedatangan kami ke Bangladesh. Biasanya, kebanyakan pihak kebajikan jarang memaklumkan sebarang aktiviti kepada pihak embassy apabila datang ke sesebuah negara. Jadi, mereka sangat menghargai sikap kami. Disebabkan itu, mereka segera mengajar kami bertemu di kafe hotel mereka. Kami berbincang memperkenalkan diri dan program kebajikan kami. Sebaik sahaja mesyuarat selesai, seorang kenalan Encik Syuhada yang bernama Arman yang berasal dari Bangladesh menjemput beliau ke rumahnya. Namun, Encik Syuhada mengajar tim PIKDN juga untuk turut serta. Perjalanan ke rumah Encik Arman sekitar 10 hingga 15 minit dari hotel. Sepanjang perjalanan ke sana sehingga menyebabkan satu kematian. Oleh itu, faktor keselamatan menjadi keutamaan dan kehadiran pengiring keselamatan amat membantu. Setibanya di rumah kenalan itu, kami disambut dengan baik. Namun tetap berhati-hati memandangkan keadaan kawasan yang agak tegang. Tengok ini guys, pelbagai lauk dihidangkan. Ada udang besar, ikan, ayam dan banyak lagi lauk di atas meja makan kami. Walaupun mungkin mereka bukan dari kalangan yang senang, tapi bab layanan dan memuliakan tetamu memang luar biasa. Keluarga Encik Arman ajak kami masuk ke rumah untuk borak-borak sebelum kami pulang. Pada masa yang sama dihidangkan dengan manisan, buah-buahan dan minuman. Sempat juga kami ambil gambar kenangan dengan keluarga Encik Arman. Walaupun berbeza bangsa dan negara tapi rasa macam satu keluarga. Alhamdulillah, selesai kunjungan itu, kami pun balik semula ke hotel. Jom kita jumpa esok untuk aktiviti seterusnya.